sekarang hari pertama kita dah sampai, kita dah keluar check out reception AK Sivia Hotel Chuping di Perlis. So kita nak pergi ke Padang Besar. Okey. Sekarang kita menuju ke Padang Besar. Ni sekarang kita berada di Sivia Chuping. Oh, terik tu kat sini. Cantik. Dengan pemandangan Bukit Bakau. Padang Besar. Kita dah sampai. Sampai penghujung tu Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Daulat Tuanku, Padang Besar. Oh. Tu pelancongan Gua Kelam viewpoint semua tu. Kita boleh ke sini je nanti. Cantiknya. Wow. Masuk bandar Padang Besar. Tu. Okay. Oh, cantik. Ada ni monumen. Masuk ke tempat shopping mall dia. Tu restoran bawah tu. Tu dah Plaza Niaga Padang Besar. Ni macam dekat Kalang Kubur lah. Betul lah, kita dah parking motor kita lagi sini. Tu ada line box penuh ni. Line box. Mana lagi? Ada lagi? Sisi tak nak. Okey. Sekarang kita nak tengah hari. Ada nasi daging, pad thai, pulut ayam, teh ais, teh oswam dengan coconut shake. Makanan kat sini. Ni dah kedai dia. Masakan panas. Okay. Kita makan dulu. Kita dah belanja shopping. Okay. Kita dah shopping. Sekarang kita nak pergi ke Gua Kelam. Itu raja dia tu. Ni Padang Besar. Padang sepadan. Best lah sini. Ya, relax. Kita dah sampai ke Gua Kelam, kaki bukit, Wan Kelian. Okey. Ni lah, nanti kita akan naik ke atas tu, puncak. Lebih kurang 1.2 km kita dah sampai Gua Kelam. Gua Kelam. Okay, ni simpang dia ke kanan. Oh, boleh pergi Padang Besar. Ui. Mana pergi Padang Besar ni? Selamat datang ke Gua Kelam. Kita dah sampai ke Gua Kelam. Oi, mahogani. Boleh mandi ke? Boleh? Boleh. Kita masuk. Kak. Okey, cepat. 1 2 3. Okey. Dah 3 dulu Pak. Alah. Assalamualaikum. Tu. Flora jumpa weh. 15,000. Malaysia. Kita apa tak pernah. Bunga Malaysia. Paling besar. Ni, boleh. Malaysia. Jauh. Adik. Jom. Weh, ni burung-burung yang ada ni. Yang ada kat
Jom kita pergi laut. Jom. Jadi pergi laut. Weh, betul-betul lah. Ular. Tajuk lah. Ular betul. Betul dia awet ni. Ular kapuk bodoh. Weh! Ular kapak bodoh. Ular kapuk bodoh. Tak bodoh nampak tu. Hidup dah mati. Dah mati Matilah. Dia awet kan. Dia mati macam dia awet kan. So benda tu tak rosak lah. Tak. Tu laut tu. Jom. Kita pergi mandi laut. Bi, jom mandi laut. Mandi laut. Jom. Ya kak, mandi kak. Jadi mandi laut. Weh, real tu. Pergi kat air mandi. Wah, jom. Video. Ada orang tu. Ni fosil betul, Bi. Weh. Suri di dalam batu lumpur. Batu lumpur berfosil. Krinoid. Weh. Fosil cetakan dalam cat. Lawa lah macam batu je. Ya. Tapi mana terkorak. Lubang pasu. Formation. Tak apa. Ini apa? Fosil beras. Jom, tengok ada orang datang. Jom. Ni takutnya atas ni. Okey. Stalactite. Tu kakak tu. Dia tunjuk tu. Stalactite. Tu dalam gua yang dia jumpa tu. Tak tahu. Apa ni? Oi. Cawan seramik original dulu punya. Tinggalan pelombong. Pelombong dulu. Dia lombong emas, lepas tu dia tinggal. Ni apa ni? Kaedah pelombongan. Ni lah cari timah dulu ni. Biji timah. Pakai kayu ke, Bi? Ni bapa serbuk biji timah. Tu tak biji timah tu, Bi. Biji timah. Tu biji timah mentah. Biji timah. First time aku tengok tu. Macam tu lah, nampak macam batu je. Batu je. Tu dia sebut dia. Ni pelita kambat. Bapa dekat dalam gua tu ada ni. Kehidupan dalam gua. Kala jengking. Labi-labi hutan ni tengok muka dia. Rabbit ni laut. Tu lah. Tu kita dah lalu sebelum ni. Bom. Ni api. Api. Try kita tengok. Apa dia nak masuk? Yelah. Masuk gua. Nanti keluar sana. Jom. Keluar di sana. Ya. Kau ambil apa kita? Jap. Ingat kita masuk beton. Kau tak jumpa jalan dia. Okey kakak, keluar. Kat beton tu biar 450 juta tahun dahulu Satu. Jap. 1, 2, 3. Okey. Adik tak? Ui, macam dia lah. Lagi space lah. Ada kat sini. Boleh lalu ke tepi tu? Ada dulu, Bi. 200 juta tahun ni. Ni apa? Mata pelis. Ni apa? Mata pelis. Weh. Mata polis tu.
Jumpa mata ni. Boleh pegang ke? Boleh. Takut. Dia kata apa? Dah minum sampai. Betul-betul. Ni. Boleh pegang ni. Ni. Boleh pegang tu. Batuan pelih. Sejuk. Lewat keluar. Ni apa ni? Dia kata apa? Gua Wan Burma. Gua Wan Burma. Gua Bukit Keteri. Kad Tasik Meranti. Dolomit River Mas. Travertin Bukit Manik. Lubang menangkan orang. 400 lebih juta tahun. Ha? Mana? Dia lautan. Oi, ya Allah. Di dalam lautan ni. Dia naik sampan. Bi lawa weh. Kristal original. Tengok tu. Wow. Can you touch? Boleh? Kita sekarang ni dekat mana? Mata air? Tu sadau. Sandau. Cuping dari kita sini. Dari kita sini cuping, kita ada pipau, arau. Padang besar kita pergi tadi tu. Dalam besar. Sekarang kita kat kaki bukit. Kita pergi. Tapak warisan biologi. Itu pergi mana? Di sini ke? Wah. Ada situ cantik. Tu dah istana lama. Dua jam. Basikal lama, basikal tua. Musim kota kaya. Kak. Okay, satu. Dua. Okay. Dan berdiri raja tidak pernah kering. Ha? Macam zam-zam lah. Ni harum manis ni makanan. Ringgi, gangai. Pulut ikan kering. Ni makanan ni. Ha, ambil lah. Apa? Ni, apa ambil lah. Ada makanan. Makanan sama tu. Oi. Apa tu? Kupang. Oh, ni tempat yang tumbuk-tumbuk tu. Alu. Gendang. Ha. Serunai. Oh, takut. Ni serunai. Wii, dia tiup. Ni tak ada apa, topeng macam kat Endon. Baju. Busana polis. Oh, dia. Oh, tu nampak ukuran dia. Tengok apa? Tu ukuran dia. Ada gambar kat situ. Ha, jom. Jom ni. Dia boleh duduk lah kat pintu tu, kat sawah padi. Oi, kakak. Naik awan eh. Okay, sekarang kita kat Banjaran. Apa tadi? Wah, ni. Oh, tapi Go Kelam yang angkat lama punya yang kita orang pergi tu tutup lah. Dia tengah renovation. Oh, ada orang camping ah. Wah, kak asap kak, ada orang camping. Tutup tak? Ni. Pakai baju. Main air. Oh, jatuh. Ya. Pakai face mask eh. Woi, berjenis air dia. Tak apa, jernih air dia. Mana ada ikan? Oh, tu dah. Oh, nampak. Mana? Atas tu nampak dia punya.
kentoi. Anda gini berada di kentoi. Oh, tinggi oh. Oi, puncak tu tengok oh. Dia pakai yang merah tu. Tengok. Kepuncakan dia Mana tu. beruk kentoi? Pai pada hawa. Oi. Oi, kau nak lepeh. Kita dah jadi ingat memang. Ingat? Oi, kakak. Tadi kodi Oi. Tengok. Oh. naik genting ah. Bapak tinggi. Sumpah. Tinggi tu. Tinggi. Kami juga. Dia tak ada dah. Oh. Kepala kambing. Destination is on your left. Kepala kambing lah. Lepas kita nak buat apa? Tu viewpoint tu. Naik. No. Okey. Dia lah adik. Okey tu depan lah. Okey. Masuk dia. RM9. Kak. Adik naik pagi. Ni. Kenapa Happy pun naik? Kak. Kakak driver ke? Dulu papa datang sini ni duduk. Pilot. Captain. Kak, selfie kak. Oh tu, cantik. No, kak. Kiri tu. Weh, ya Allah, cantik. Pasti. Awak. Lepas tu dah sampai. Ni tuyuk. Berpatung. Woi, tak ada orang bibir ni. Tu buaya tu. Wih. Banyak lah. Lawa tu. Panas. Masa ni baik. Tu dok tu. Tu Timan Tasuk kan? Betul lah. Ya. Timan Tasuk kan? Tapi tak buka Buka. Okey, cepat. Buat gelian. Woi, cantiknya kakak. Ni lah Wan Kilian kakak yang Bapak cakap tu. Ambil gambar kita bapak kat sini cantik. Boleh buka lah. Oh, clear ni. Okey, video. Kak, video. Takut ke? Adik. Woi. Tu Timan Tasuk. Oi, ada air. Tu bandar dia ada rumah orang dulu tapi dah tu dah tenggelam. Dulu ni laut ni. Jom kena cendoi. Okey. Okeylah. Okey. Alright. Pemandangan dia. Bukit Cabang. Oh, luar. Tengok. Itulah bawah Bukit Cabang. Itulah Bukit Cabang tu. Tu. Nampak macam unta. Oh. Okey. Amal kalian. Nef, adik. Nef, kuatkan angin. Biar Nef. Bye Belis dan datang lagi. Kita menuju ke Kedah.
Turn left. Then turn left on K8 Jalan Langgar. Kita berada di Kedah. Alor-Star. Ini kita dah sampai Kedah. Sekarang kita berada di Selatan ni. Alor-Star. Star dah lama. Apa ada dalam tu? حي على الصلاة Dia dah buat apa tu? Kita sekarang berada di Alor-Star bermain di dataran Istana Lama Alor-Star. Tu Alor-Star. Mana kakak? Trailer. Wah, nampak ni. Besar-besar trailer. Oh. Besar. Oh, bunyi pun sama. Macam dia ni. Tak apa. Skuter RM20. Kau rasa nak main skuter lah. Ayam. Dia nak tunda. Ini gerak.
style tu. Dekat. Oh. Dia tahu ni. Dia bagi kita punya lah. Tu ramai orang lah. Si Fini ni lah. Kita di Hotel Samila. Berdekatan dengan Hotel Present Heritage. Ni betul-betul dekat tower sebelah tower Halostar. Tapi tak nampak lah tower tu. Bulan pun cantik. Assalamualaikum guys. Ini hari-hari yang ketiga kita berada di Alostar, Bandar Alostar. Sekarang kita nak menuju ke menara Alostar. Oh, slay. Adik. Slay. So kita berjalan ya, tengah-tengah hari buta. Aman Central. So kita dah nak berjalan kat sana. Tu bunga raya. So jadi kita nak pergi ke Penang. Wah, cantik Alostar. Alright. Ada lagi video ya. Sekarang kita dah sampai kat laman bunga raya. Kat bangunan, jom. Wow, very nice. Wah, slay. Oh. Beginilah suasana di dalam dia kat kaunter. Kita akan buat beli tiket kat sini. Okey, ada pintu. Oh, adik siap teropong. Nampak? Yalah, dia kena jauh. Okey, kita tengok kat atas. Okey, terima kasih bang. Wah, adik. Tengok kat sana. Kita boleh nampak segala-galanya di Alostar. Wow. Aman Central. Ya, Aman Central. Dia tak sebut Central. Wow. Semila kita tu. Ya, Samela. Samela. Naik tinggi dia dah. Oh, masjid lawanya. Ui, cantiknya. Oh, boleh nampak semua ni kedai rata. Flat. Betul-betul macam kat Paris kan? Macam kat London Paris tu flat. Tiba ada satu je tinggi. Weh, tu nampak tu. Dengan kakak duduk main semalam tu, kakak dataran tu. Nampak masjid kan pun. Oh, cantik tu masjid tu. 100 tahun lebih tu. Warna kuning ada kat situ ada. Jom. Mega view. Mega view menara. Boleh. Kita dah sampai. Jadi kita boleh naik lift. Naik lagi. Wow. Ni kat atas sekali Nanti untuk bawah yang tingkat 3. Okey. Terima kasih bang. Wow. Ui, rata tu kakak. Sawah padi. Nampak keadaan jerebu. Oh, cantiklah sawah padi tu. Tu nampak sana. Lapang padi, semua padi. Oh, ni kat atas dia. Wah, adik. Jom. Kita tengok depan ada apa. Weh, panggil mami. Sini pun ada.
Panggil Mami. Wah, cantik. Oh, ni ada menara ni. Wow. Cantik ni. Naik ah. Buka kasut. Oh, ada bendera Malaysia. Okey, naik. Ya. Yeah. Pergi masuk. Pergi. Tak apa. Tak ada apa ni gelas tu. Jom. Ya Allah, subhanallah. Geli kaki. Geli kaki. Tak, geli kaki. Geli kaki lagi. Tak, sini pun lawa ni. Geli kaki. Mami mana? Mami mana ni? Mami mana ni? Di depan sikit. Gerak-gerak lah kaki. Mami berani ke? Jangan ramai-ramai. Takut aku. Takut aku. Ya Allah. Terus yang Bi. Dia kat depan try. Ni, teropong lagi. Kenapa tak teropong? Tak ada lagi tu. Oh tu. Bisa ambil lagi tu. Okay, Bi. Apa rekod? Takut. Pergilah Papa nak ambil. Kalau Mami. Ui, Mami. Mami. Ui. Bi, lawa lah itu. Apa tu? Warna gold tu. Kubah gold tu. Masjid tak dapat. Bukan. Ui. Bayang dah tu. Geli bontot tu. Geli bontot. Okay, kakak dulu, kakak. Pegang dia besi tu. Kakak pegang besi. Dia dalam tengah. Jerit kakak kuat-kuat. Ah! Jerit. Oh, dia pijak tengah. Kak, Papa takut lah geli kaki. Takut. Okey, ambil gambar. Okey. Okey. Wow. Ui, kakak. Kakak. Oh, okey, adik pula. Bom. Hai. Bukan maksudnya bom tu. Tengok kat bawah. Kak. Tak nak. Tak boleh, apa pun geli kaki ya. Tak nak. Memang nak ngamuk sama. Ni kita naik yang lain. Goyang duk kaki. Ya Allah, yang ni pun aku tak nak lah. Ya Allah. Tak boleh lah, biar aku tak boleh. Tak boleh lah. Kakak. Jadi lah. Oi, kakak terror lah bawah tu. Oi. Okey, adik. Janganlah tolak. Tak tolak. You pegang air. You pegang air. Mami pergi sekali. You jalan dengan air sekali. Kakak relax lalu ha. Papa geli kaki juga. Kakak tak lalu macam tu. Kita kita dulu. You dulu. Mami kat ni. Papa dulu. Papa pergi ya. Susu apa ni? Jangan tengok bawah lah, tengok depan. Depan kamera tolak betul. Tolak bawah. Takut. Tengok kamera bawah. Geli kaki, ya Allah. Ya Allah. Geli kaki. Tengok. Ayo ambil video sekali. Takut aku, ya Allah. Memang kalau macam dalam kaca yang gila adik, try. Kita pergi dua. Tak nak. Okey, adik tengok depan. Adik dengan Mami. Pegang Mami. Ada yang kakak. Dengan kakak. Nak mami. Okey. Jangan tengok ke bawah, tengok depan je. Tengok depan. Dengan mami. Dengan Mami lah tu. Dengan mami. Wow, adik. Okey, ambil gambar. Kakak, mari sini. Bi, mari sini, Bi. Ambil gambar. Adik, duduk diam. Okey, Mami sini. Okey. Ambil gambar dia. Oh, aku tak nak. Ambil lah. Okey, Dek. Tengok bawah dia. Tengok bawah. Kejap, tengok bawah. Dek. Jalan je.
Okay. Ui, weh, what happened? Tu ah? Weh, apa dia tu? Tadi lawa tadi istana apa tadi? Ada papa? Boleh nampak dik? Boleh. Papa nak jalan dekat sini. Takutnya geli kaki. Saya pun geli kaki ni. Tengok bawah dia. Takut. Tengok view-view dia. Ya Allah. Cantik. Gila betul lah. Wow, tengok tu. Dik. Fui, takut, takut. Saya pergi kaki ni. Takut. Nampak ni bawah tu. Bawah. Takut. Tak apa, sini boleh lagi. Tak nak. Dah takut. Okey, dah jom. Panas. Okay, bye. Ni yang tempat ketiga dia. Boleh relax, ada aircon. Wah, ni cantik. Oh, malam cantik. Wah. Oh, kakak teropong tu. Nampak apa kak? KL nampak? Kan kita dekat observation deck. Sana ada dik. Tu. Hutan. Okay, bye. Halo Star. Kita dah nak balik. Kita nak pergi ke Sungai Petani. Okay. Bye-bye. Okay, sekarang kita dah nak sampai ke Lembah Bujang. Tu, Gunung Jerai. Kita lagi berapa kilo? Lagi 3.5 kilo untuk Sempang. Alright, kita dah sampai. Lebih kurang dalam 5 minit lagi sampai ke Lembah Bujang. Museum Arkeologi. Okey, kita dah nak masuk Lembah Bujang. Ni kita dah sampai dekat Museum Arkeologi Lembah Bujang. Wow. Ramai datang. Semua saintis-saintis. Kita nak makan. Tuh. Kita berada di Lembah Bujang Arkeologi. Jaga kereta kak. Okey. Hari ni kita trekking. Adik, adik kasut baru. Tunjuk dik. From United Kingdom. From UK ya, From Londoner. Okey, tu dah. Museum. Boleh. Semalam boleh kita pergi. Satu je boleh. Kecil je. Tu, kecil tu ke? Tu besar kuning. Paling besar Cap paling besar. Oh, kepada tangga. Tu dia buat tangga ni.
Ni, pada tangga. Ni, nak naik ke sini ni. Uish. Macam-macam lah. Porselin, seramik Eropah, porselin biru putih, tembika batu, tembika tanah, tembika alam. Dia jumpa kat sini. Nampak ada jumpa. Aku nak buat sesuatu. Ya? Oh, ni pun ada ni. Orang kecil dia geram. Dia tangan saya dengan dia sama ni. Dia tak tengok orang kecil dia geram. Tu gigi habis ada buat kerja dia tu. Oi, gigi habis buat kerja. Gigi habis. Okay, Bi, batu-batu ni daripada abad berapa masih? Ha? Oh, tak ada. Okey. Cina punya. Oi. Nampak ke sebelah. Pinggan lama. Kendi. Oi, candi. Ni candi Pendiat tapak 16 yang dah jumpa. Weh, real doh. Ni real. Real, original. Beribu tahun dulu, dek. Jom, hantar. Oh, tak nak. Jom lah. Mana nak? Kita tadi dah masuk museum 2. Sekarang kita nak pergi yang original punya candi. Jom kak, mai. Mai lah. Tengok. Candi Bukit Batu Pahat. Tengok ni pun lawa dia buat ni. Ha. Banyak batu-batu. Oh, macam mana ada batu banyak macam ni kan? Kat Indonesia ada banyak macam ni. Mana? Jom. Jom. Jom ni, tengok ni. Oh, dia jadi macam ni. Ni tengok dia jadi macam ni ni. Oh, tak boleh pijak. Sekejap, duduk kat situ. Adik duduk kat situ dengan kakak. Duduk situ. Jom, mengkarung. Jomlah. Adik tunggu sini. Oh. Tu candi bendang dalam. Ush, dia tu. Dalam hutan. Dulu duduk tengok dalam TV je. Ush.
Ni lah tempat yang dulu diorang semayang, budak-budak orang India dulu. Candi diorang. Tempat dah siap lah. Wush, batu yang zaman dulu ni. Wah. Dah, jom. Siap. Oi, luar tapak dia tu. Rumah air tebu. Tiba jumpa di kampung Segandang Garam mungkin boleh. Ni. Pemerah air tebu. Woi, real tu. Ish. Dalam dia macam ni. Ni dia dah pecahkan ni. Apalah dia pecah-pecahkan. Ni India punya ni, yoni ni. Garamnya, bukan. Ni Ini bukan yang tempat pusing tu. pengisar. Ni. Ya. Dekat atas dia. Dia jumpa dalam tanah semua ni, Pi. Kan dia boleh letak kat sini. Dia angkat lah. Orang angkat lah. Angkat ramai-ramai lah. Tak boleh angkat dengan barang. Dengan kerin. Mesti dia orang yang cari tu kan. Dia guna ni. Macam yang tetap bawah dia tu bulat. Lepas tu atas dia tu boleh pegang. Macam saya nak jumpa. Itu kan? Apa? Ya. Mesti dia orang guna yang bawah dia. Ada rantai ya. Baik, mesti dia orang guna yang bawah dia tu bulat, lepas tu yang atas dia tu sini. Lepas tu Batu granit masa depan menggunakan untuk bina candi. Kuat dia buat. Kuatlah dia buat candi. Semua candi. wah laju lah. Yelah sebab time tu aku nak mandi lah. Kita dah di atas Jambatan Pulau Pinang. Kawasan dekat Georgetown memang jerebu teruk. Jerebu teruk. Jalan pencet. Depan tu. Malam lawa sikit dengan lampu. Tak nampak ni. Laut. Tu nampak tu. Sekarang kita dah sampai ke Georgetown dah. Dia sini. Ais kosong. Kalau malam ni cantik ni. Ais. Petang macam ni dia Ais. jerebu lah. What is your favorite part? Kita makan dekat Din Maju Penang. Tengok macam mana beratur. Tengok macam mana beratur. Kau beratur. Ambil dia. Ada tempat tak ada. Sekarang kita dah on the way nak balik menuju ke Ipoh, keluar daripada Penang. Okey, tu jambatan. Semua laut gelap. Laut. Memang wow. Jambatan Pulau Pinang. Di Ipoh Gunung Lam. Taman rekreasi Gunung Lam. Kita akan pergi ke Concubine dulu. Kita baru keluar pada hotel nak pergi ke bandar Ipoh. Kita cuci kereta dulu. Alright, kita tengok dulu tempat dia macam mana, bersih ke tak. Okey, sekarang dia dah panggil. Okay, bayar. Dia dah panggil. Oh, ini. Kita dah cuci, masuk dalam mesin basuh ni. Alright. Kita tengok bersih tak kat Ipoh. Cuci. Jujur happy macam Jadi kita dah sampai bandar Ipoh.
Darul Rizwan. Oh, boleh masuk ah. Tak pergi museum. Yang selalu makan nasi goreng tu, Bi. Nasi goreng ikan rebus tu. Red light camera ahead. Yalah. Dari kau. Betul. Apa dia? British. British. Ni apa? Komplek Mahkamah Tinggi. Ui, lama pun ni. Semua lawa, tu lawa. Oh ni, stesen kereta api tu kan? Yang kita pergi tu. Ya, stesen kereta api. Ya, saya sebut. Alah. Tengah reno. Ada going. Turn left on 1 July Sultan Istanbul. Oh, cantik. Sekarang kita berada di Concubine Road. Nak pergi makan dulu, lunch. Lepas tu jalan-jalan sikit kat sini. Adik, lapar? Okay, kita dah sampai. Aiskrim nak? Wah, macam-macam ada. Kita cari nasi dulu, jom. Kita cari nasi dulu, jom. Ni ais ke? Seduk dulu, Bik. Seduk dulu. Ya, tidak kenapa. Ada cantik. Estetik, guys. Jadi semua boleh refill eh? Ya, boleh. Ni saya putih radang ni set sekali dengan ni kan? Wawi. Air dia cucuk. Makan, Dik. Ini yang Mana? Sekarang kita berada di stesen kereta api lama Ipoh. Okey. Mana? Burung-burung. Burung-burung ni sekarang dekat dataran Ipoh ni. Ha tu, tengok, Dik. Dewan Bandaraya Ipoh 1914 tu, nampak? Ha, dibuat pada 1914. Ni Ipoh. Okey, Ipoh kak. Ni bila nak buat, Bi? Tak ada tulis pun. Tulis 1914. Ni. Majesty Hotel. Tu dok kereta api tu. Tu dok kereta api. Tu kereta api tu. Asal dia balik KL juga astronomi tu. Aduh. Ni lah. Ni lah stesen kereta api lama ni. Sekarang kita berada di Clock Tower di Ipoh. Depan Majlis Bandaraya Ipoh. Wah. Gadis Melayu. Okay, pusing duduk sini. Kita dah sampai di museum. Sebelah bangunan Perak. Sebelah bangunan Perak besar weh. Weh. Okey.
Ni kita makan di Rojak and Cendol dekat Dataran Ipoh. Depan Dataran Ipoh. Oh, sedap. Ni semua. Tersembuk kita makan. Ni rojak jagung dengan pulut. Cendol jagung dengan pulut. Ni cendol pulut kacang. Ni cendol biasa. Alright. Foto kita blur. Belum. Cerita Wan. Okey, kita dah sampai Kaili Castle di Perak. Ya, ada orang lah kat atas tu. Ya, dah boleh naik. Takut ke kalau terjatuh. Turn right. Kita dah masuk ke pintu entrance dia. Kelly Oh, Cast. ramai ya. Kenapa kata ni dia tak boleh malu? Ramai. Kalau nak malu tu dia gelak je. Motor Takkanlah macam buat tu. RM5. Okay, sekarang kita berada di sungai apa dah nama? Kinta. Munying, munying, munying. Paling kurang. Pertama kali masuk ni. Kecil kita. Apa kita nak pergi? Besar tu rumah dia. I nak lalu atas rumput. Boleh naik kereta. Horse riding? Ya, ni tengok ni. Papa nak horse riding juga. Best tu. Best tu Ya. horse riding. Jom. Cuba apa kita nak try buat archery dulu. Kat mana? Kat sana. Papa kita nak ikut sini Mana boleh. Nak try dulu archery. Mana? Kat situ. Sini. Ni buat dengan telur ni tau. Telur madu dengan putih telur. Putih telur, madu dengan kapur. Hebat kan? Kat sini. Belakang, tengok. Ni, dia buat dengan kulit telur ni. Dia buat dengan putih telur, kapur dengan madu. Dalam dia. Kadang tak ada kursi mata kau duduk lah. Zaman dulu dah macam ni weh, hebat ah. Canggih tu. Tu dak dia. Tu dia dulu. Sempitnya. Weh. Ni bilik dia. Ha? Dia ni? Siapa cakap? Okey, sekarang kita nak turun ke bawah. Weh. Weh, tempat dia simpan ni. Wow. Okey. Berapa botol ni boleh masuk ni? 3,000 botol. Oh, banyak. Untuk simpan wine ni. Sedangkan kat sini dulu panas. Sekarang kita naik tangga. Ini kalau bawa luggage ni koyak ni. Ni bilik apa? Zaman biasanya punya linen atau store linen. Apa ni? Oh. Tak payah tadi. Jangan. Dia simpan blanket. Aku busy member nak tidur. Tak ada apa lah. Lawa okey je. Dia tidur.
Ostrich. Kakak. Burung itu monkey. Ostrich. Wow. Ni kat ladang dia weh, tengok. Mother farm. Gila tu. Ha? Mother farm. Memang Ya. kaya tu dia. Habis? Ya, kaya gila. Jom. Atas. Weh, rooftop. Ada lift zaman tu weh. Oh. Hui, ni kawasan rumah dia ni, Bi. Tengok, dia punya bumbung pun dia buat dengan simen tu. Slab. Ni untuk helipad ni kot. Habis? Helipad ni kot. Papa, Wow. boleh naik lah. Dek, kat situ jangan. Dia dah warning keselamatan jaga sendiri ya. Oh, atas tu. Wah, kita nak No. pergi kat ostrich. No, atas tu. Tu dia naik atas kita. Oh. Papa, Zaman tu mungkin rumah dia seorang kat sini. tu macam lembu. Kambing ada. Kami lembu, tak tahu. Okay, jom kita naik. Wah. Itu tu ostrich. Oh, tu dia ostrich. Dia dalam tu nampak. Dah selesai. Bye. Wah, cantiknya. Oh, tangga dia tu. Pit tu. Wah. Ni tangga rahsia ni. Boleh jadi tour guide. Dia dah boleh jadi. Okay guys. Oh, ni lift. Ni toilet dia. Ni bilik apa ni? Oh, ni. Bilik tetamu untuk tidur. Kau tak nampak lah kat tempat orang kira orang. Tak. Oh, sekarang kita berada di atas bersantai-santai. Abang nak pergi kat ostrich tu. Hoi. Pusing. Dek, pusing lah. Kita berapa? Buah harap ni. Jom. Dia mesti siapa yang Kita dah sampai di Menara Teluk Intan. Guys, kita dah sampai di Menara Condong. Jom. Oh, menarik guys. Best. Best. Nampak condong tak? Nampak condong. Jom. Nampak condong? Ha. Sengit tu. Boleh masuk ke? Okay, kita sekarang berada di Menara Condong. Kita nampak kecondongan dia. Nampak condong. Condong tak? Lawa tak? Dek, lawa tak? Bunda. Kau tak mungkin geng dia. Kau tak tengok benda tak ada.
Jangan Pak. Okay, malam ni kita makan sup gembok kat restoran ni. Okay, Mi? Baik, telur intan. Nak gerak balik dah.